Cantik juga saya tengok kota Jakarta ni. Banyak bangunan-bangunan pecakar langit. Tapi kenapa diorang tak mau kerja kat sini? Diorang rela pergi dekat Malaysia, masuk lorong tikus. Kenapa di Malaysia banyak pekerja warga asing tidak memiliki apa-apa dokumen? Orang minta derma sekarang ni dekat tengah-tengah jalan lagi. Korang tengok tu Oi. Jakarta kini berubah dipenuhi kereta canggih dan pencakar langit modern membuat warga Malaysia kaget. Namun, kekaguman itu ada juga yang heran, jika Jakarta sudah begitu maju, mengapa gelombang pekerja Indonesia tetap mengalir deras ke Malaysia, padahal Jakarta lebih maju. Di saat yang sama, kecemasan mulai menyelimuti warga jiran. Membludaknya warga asing menimbulkan ketakutan kolektif bahwa mereka akan terasing di tanah sendiri. Bayang-bayang kelam menghantui pikiran masyarakat lokal, mereka khawatir jika dominasi asing tak terbendung, warga Melayu justru akan terpinggirkan dan berakhir hanya sebagai tukang sapu di negeri yang kian dikuasai pengaruh luar. Cantik juga saya tengok kota Jakarta ni. Banyak bangunan-bangunan pecakar langit. Tapi kenapa diorang tak mau kerja kat sini? Diorang rela pergi dekat Malaysia, masuk lorong tikus, jadi illegal. Kat sini banyak ni lowongan bekerja ni. Kerja dekat sini pun okey Banyak bangunan-bangunan tinggi saya tengok. Tengok pemandangan di Jakarta memang agak cantik lah. Tengok belakang saya ni. Tu dia. Ini di bundaran. Siapa yang datang kat sini boleh melawat kawasan ni juga. Jam dekat Indonesia macam ni geng. Cuba tengok, banyak gila kereta kat situ. Tapi yang bestnya diorang ni bawa profesional. Tak accident pun dia. Aduh hai. Hey guys, aku lagi main nih di PIK dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Dia lihat pembangunan PIK kan, dan dia lihat sekarang PIK tuh kayak gini. Terus dia lihat Jakarta ternyata maju banget. Jadi kayak, wah seneng sih di mata dunia paling enggak Jakarta atau Indonesia itu jadi kayak negara yang lebih maju. Gimana menurut kalian guys? Kenapa di Malaysia banyak pekerja warga asing tidak memiliki apa-apa dokumen? Senang kata kosong. Sebab apa? Ejen ataupun orang yang nguruskan permit ini cas terlalu mahal berbanding dengan apa yang kerajaan tetapkan pembayaran dia. Ini saya ada satu pasport bahagian peladangan dia punya pasport. Pas dia hanya RM60. Pas dia. Levy dia RM640. Visa dia RM50, proses dia RM125. Jadi campur-campur dalam RM700 lebih saja dia punya pasport. Tetapi orang ni, saya punya kawan punya pekerja, dia bayar RM2,500 untuk renew. Tapi tahun yang pertama dan kedua dia bayar hampir RM3,500. Sebab itu, ramai yang tak mampu memiliki permit ataupun pasport. Kita tahu kan, pekerja yang datang dekat sini, mereka dalam bidang-bidang pekerjaan yang orang Malaysia yang kurang berminat dan bahaya. Contoh macam dekat kawasan ladang, buat pembangunan, itu aja diorang datang Malaysia untuk nak kerja. Bukannya dia nak kerja dekat JPJ, bukannya nak kerja dekat TNB, Sokso, Celcom, DG, dekat Tenaga Nasional. Bukan dia orang nak minta kerja dekat situ pun. Kerja-kerja, bidang kerja yang kita orang Malaysia yang sendirian tak nak buat kerja. Bos, kalau rakyat Malaysia meniaga macam-macam lesen kau minta Kau tengok pendatang haram meniaga macam mana. Tengok bebas. Nampak bebas nampak, kat kaki lima nampak.
Kalau rakyat Malaysia miaga, nak miaga, macam-macam lesen kau orang minta. Kalau boleh sok pajak pun kau nak. Kau tengok pendatang haram miaga macam ni boleh. Okey, selamat tengah hari. Terima kasih kepada pihak-pihak media yang hadir hari ini. Saya Mutapan selaku Setiausaha Agung MIMTA, Malaysian Indian Metal Traders Association. Okey. Kami berkumpul di sini hari ini sebab kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okey, dah saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk, Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah tenat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat. Tapi diorang tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So, kita terpaksa pakai pekerja asing. Lagipun, bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy, kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang, kita kena bagi makanan untuk kat diorang. So, kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh, kita nak pakai pekerja Malaysia pun. Tak perlu bagi semua. Tak perlu bagi penginapan, tak perlu bagi makan. Kita boleh bagi je gaji 2,000 lebih untuk diorang kerja. Tapi tak ada yang berminat. Kamu tak pernah jumpa bangsa sebaik Melayu. Saya orang yang mengkaji, saya orang yang belajar. Sampai sekarang ni saya belajar lagi. Kalau kamu carilah bangsa-bangsa di dunia, ya, terutama sejarah imigran yang berhijrah di satu tempat, kamu tak akan jumpa orang sebaik Melayu. Kalau ditakdirkan orang Melayu itu tidak beragama Islam, saya tidak fikir kamu dapat layanan yang sebegini baik. Hanya kerana Islam itu yang telah mengetuk pintu hati Melayu ini, menjadikan orang Melayu ini semakin baik, semakin baik. Sebab itu orang Melayu ni apabila dia dengar saja Cina masuk Islam, India masuk Islam, cara dia melayan dia tu, dia please dia, you akan tengok sangat meraihkan. Dia sangat-sangat meraihkan. Kalau dia tengok orang Melayu boleh pakai baju Melayu, boleh cakap Melayu dengan baik, dia boleh makan budu, dia sangat-sangat meraihkan. Kamu tak akan jumpa bangsa ini tempat lain. Sebab itu pelancong-pelancong orang putih yang datang negara kita ni, dia terkejut tengok cara kita melayan tetamu dan sebagainya. Semua ini berlaku kerana orang Melayu telah memeluk agama Islam, dia memahami Islam, betapa pentingnya orang Islam ni berbaik dengan bangsa-bangsa lain. Sebab itu jangan sembang karilah aku dapat A1, SPM, bahasa Melayu dan sebagainya kan. Kalau kamu tak reti nak memahami budaya dan cara hidup majoriti, cara hidup orang Melayu, menghormati penduduk asal, kamu jangan bercakap soal kamu dapat A1 dalam bahasa Melayu dan SPM. Aku langsung tak respect, aku langsung tak kagum, dan paling aku bimbang bahasa Melayu kamu A1, jiwa kamu komunis. Begitulah ironinya, saat Jakarta melesat maju, Malaysia justru cemas warga lokal akan tersingkir oleh arus dominasi warga asing di negaranya.